يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Amira Umairah binti Ahmad Afriki dari TV PSS Suria 1. Hari ini 25 Julai 2024 Selasa, sekolah kami mengadakan program Jom Kucar Surau bertempat di Dewan Terbuka Seri Suria 1. Program ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Untuk info selanjutnya, saya serahkan kepada wartawan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Apakah tujuan program ini diadakan? Program ini dijalankan untuk mengeratkan silaturahim dan sempena hari Ashura lah, satu Muharram yang kita sambut setiap tahun. Jadi kita jadikan Bubur Ashura ini sebagai satu tempat untuk kita merapatkan silaturahim di SK Seri Suria 1. Pada pukul berapakah program ini bermula? Pukul awal pagi lagi, sekitar jam 1.30 kita sudah mulakan upacara ataupun cara mengacar Bubur Ashura ni. Sehinggalah sekarang lah, hampir sekitar dan jam 10 pagi sudah. Apakah pandangan Ustaz tentang program ini? Baik, secara peribadi program ini amat baik untuk kita memberi satu pendedahan kepada warga SK Suria 1 untuk melihat satu sambutan tahun baru Islam ini sebagai satu permulaan yang baru dalam kita mewujudkan syiar Islam lah dalam kehidupan kita. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Sebagaimana yang anda lihat sekarang, guru-guru sedang mengagihkan Bubur Ashura kepada semua murid. Jom bersama murid-murid tersebut. Jom. Assalamualaikum adik. Salam. Boleh adik perkenalkan diri? Nama saya Kuratu. Bagaimana pula dengan adik? Nizar Aisyah. Adik suka tak makan Bubur Ashura ini? Suka. Terima kasih adik. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya beberapa soalan? Ya, boleh. Program ini melibatkan 7 buah kawah. Boleh Ustazah beritahu berapakah kos bagi ke semua kawah? Anggaran 800 lebih lah, satu kawah. Apakah cabaran utama yang Ustazah hadapi dalam menjalankan tanggungjawab dalam program Ashura ini? Cabaran tu tak adalah sebab daripada pengalaman lepas, cikgu-cikgu ni sudah pandai dan faham dah. Nak buat resipi tu dah pandai lah. Dia ingat lagi cara tahun lepas. Boleh Ustazah kongsikan pengalaman Ustazah dalam program Ashura ini? Apa yang paling menarik dan paling bermakna bagi Ustazah? Menariknya ialah kita nampaklah kerjasama di antara semua guru. Maknanya dia orang ni daripada semalam lagi dan pagi tadi mula pukul 2 pagi. Terima kasih Ustazah atas kerjasama. Okey, sama-sama. Program pada hari ini sangat bagus sebabnya mengeratkan silaturahim di antara ibu bapa, AJKPIBG dan seterusnya merapatkan silaturahim di antara guru-guru di Sekolah Seri Suria 1 ini sendiri. Sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Saya harap program sebegini dapat diulangi lagi pada tahun yang akan datang. TV PSS Suria 1, gerbang informasi anda. Bye. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام.